Cuba tengok abang ni komen. Dia bawa satu model kereta ni memang best, perfect handling semua masa mula-mula. Tapi bila lama-lama family dah besar, tak praktikal untuk jalan jauh dan juga penumpang tak selesa. Okay, tak dinafikan kat luar sana banyak model kereta. Untuk yang suka performance, handling power, banyak pilihan. Tapi kalau yang nak balance, terutamanya yang dah berkeluarga, korang ambil lah, consider lah Honda Civic. Untuk reka bentuk sporty, lowered, so handling memang best, cornering best. Lepas tu untuk yang dah berkeluarga, korang tengok belakang dia, kawasan belakang dia untuk penumpang selesa dan luas. Untuk kaki, leg room dia banyak. Lepas tu korang kena consider juga untuk boot space di belakang. Nak bawa balik luggage, nak masuk stroller untuk anak-anak, memang sangat praktikal untuk Honda Civic. Dia boleh bagi performance, design yang untuk orang muda, dan dia boleh bagi keluasan dalaman untuk penumpang dan juga dia punya belakang boot space. Dan yang paling best, minyak jimat. Untuk maintenance pula, dia punya maintenance dalam RM80 sampai ke RM300-400. Ini untuk normal maintenance. So bagi saya sangat berbaloi lah dengan apa yang korang dapat. Okay, siapa berminat dengan Honda Civic, korang apply loan bulan 1 atau bulan 2 untuk 2026 ni. Kalau nak dapatkan sebelum raya, jangan tunggu dah puasa, jangan tunggu pertengahan puasa, nanti stok tak ada, bank dah busy, approval lambat. Okay, boleh contact saya dekat atas bio ataupun komen dekat bawah.